Kalau korang ada mesin ni, korang pun boleh buat custom design mark. Tonton video ini sampai habis. Kalau korang nak buat custom mark, korang kena ada mesin ni. Ini adalah Cricut Mark Press. Aku dah pakai mesin ni, Cricut Mark Press, dah 2 tahun. Setakat yang aku guna sehingga ke hari ni, aku tak pernah ada masalah lah dengan Cricut Mark Press ni. Korang tengok packaging kotak dia pun korang dah tahu. Ni barang yang berkualiti tinggi. Ada 3 kabel dia bagi kat aku. UK plug, EU plug, dan kabel type micro. Paling mudah nak buat, tarik, kemudian korang tekan on button, kemudian korang tunggu 1 hingga 2 minit. Korang boleh dapat rasa haba panas keluar daripada situ dan akan berbunyi. Korang dah boleh letak dah mark korang dalam tu. Bila mark dah siap, dia pun akan berbunyi juga. Korang tengok lampu cahaya 55 akan bercahaya. Tarik keluar, kemudian buka lapisan kertas. Nah, dah jadi. Korang pun boleh buat bisnes di rumah. Link aku dah bagi dekat bawah daripada Trusted Seller. Kau tekan aja, tak payah nak cari-cari. Okay, bye.